Ni. Tak pakai kasut. Kenapa saya nak pakai kasut tumit tinggi pula? Dalamnya ada air. Ui, tak bagus lah. Kotor air ni. Tengok ni, ada joran lah. Astagfirullahaladzim. Tengok ni. Botol air. Apa benda lah benda. Tantar. Cina. Bun. So alang-alang tu kita basuhlah kita punya balcony. Dia tak semungkin. Semungki tu apa? Seporongki. Dinda pelan-pelan Dan jepit-jepit. Dia tak smooth. Wih. Pelan-pelan. Lagi bawah. Jangan mengecik-mecik airnya. Oh, macam tu. Dia berenang masuk situ. Nak? Okey, pegang. Begitu nak jadi slide kah? Ada lagi, Bu. Oh. Bu, Dinda boleh nak jadi slide boleh ni? Mana boleh nak jadikan dia slide? Mana? Ada kain buruk ni. Kain buruk. Kita laplah dalam ni. Ish. Okey. Yes. Push. Ini kita bilas dia. Kita bilas. Bilas kita basuh. Kita basuh bilas. Nampak? Mengah lah macam ni kita nak angkat air ni. Tahu? Aduh. Dinda ambil skuter Ya. Ada tak skuter? Ini skuternya. Kat sini. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, hari ni kita kasih dah bangun. Lepas tu kita kasih dah bangun dah. Tu, yang kecing-kecing lah. Dia suka bunyi air lah. Tapi okey lah. Rosie. This my. Kejap. Okey. Kasih tengok daripada jauh je tau. Geram. Dinda main dengan adik kejap. Ya. Baba. Baba. Kasih. Air dah. So, kita kena buang sikit air dia. Oh, hai. Saya kasih ni Dinda. Ba. 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 Wait, tak. Sorry. Buat video. Tengah record video. Dengan Dinda. Kasih tidur. Taklah ada ni. Ada. Oh, tak penuh. Airnya tak penuh. Korang. Airnya baru parat sini. Tapi ni pun dah 4 kali angkat air. So, aku dah penat. Bolehlah ni sebab kita nak main tangkap itik je kejap lagi. So, air dia dah jernih, dah bersih. Yeay. So, jom kita letak itik-itik kita yang comel tu. Itiknya. So, Dinda akan letak satu-satu. Jangan macam tu. Kita kena baringkan dia. So, dah boleh berenang ke tak? Dia boleh. Itik yang ni dia stable. Dinda yang beli. Ya. Oh, kuek. Ini orang.
Alright. So comel kan Dinda? Ini besar ni kecil. Okay. So Dinda nak mandi ke? Okay, Dinda akan tukar baju dulu. Kasih pegang itik. Kasih nak mandi juga ke? Hai, dia masuk mulut. Nah. Letak push. Okay, kasih mendarat kat sini. Tummy time. Panas tak? Panas sikit lah. Panasnya. Marilah kita masak nasi. So nanti dah habis mandi, dia boleh makan nasi. Ni kita nak guna bath bomb yang ini. Licin. Dah dapat apa-apa.